Hai semua, jom tengok saya sediakan satu menu daging yang simple, iaitu daging goreng berempah. Satu ulas bawang putih, kita tumbuk sampai dia jadi hancur. Kemudian tambahkan jintan manis, ketumbar dan tumbuk lagi sampai halus. Macam ni lah, kasar sikit pun boleh. Kemudian tambahkan 2 inci halia dan tumbuk lagi. Okey, ni hasil dia. Ini adalah 300 gram daging yang saya dah potong saiz ikut sukalah. Seterusnya masukkan bahan tumbuk tadi, serbuk cili, serbuk kari, serbuk kunyit, sedikit garam dan juga perasa. Perasa ni optional lah. Kalau tak nak letak pun boleh juga. Selain daripada ajinomoto boleh guna jenama lain jugalah. Sebatikan semua bahan-bahan ini sampai jadi macam ni. Lepas tu perap selama 15 minit atau lebih. Lagi lama lagi sedap sebab bahan-bahan ini akan meresap sekata dengan daging. Panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah cukup panas, barulah kita goreng daging ini. Gunakan api sederhana besar supaya daging masak sekata. Sesekali kita balik-balikkanlah. Bila daging dah bertukar warna jadi perang, gelap macam ni, maknanya dah masak lah dan boleh diangkat dan ditoskan minyaknya. Daging goreng berempah ni, makan panas-panas dengan nasi atau rata begitu sahaja pun sedap. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.